Pernah tak anda semua terbayang kita dekat dunia ni minyak dah habis? Ni bukan disebabkan kita ada sekatan dekat Selat Hormuz ke, ada gaduh-gaduh antara US dengan Iran ke, bukan. Minyak totally habis. Itu yang kita panggilkan sebagai peak oil yang telah dituliskan oleh Vandana Shiva dalam buku dia Soil Not Oil. So dekat sini dia jelaskan ada 3 benda yang sangat-sangat ditekankanlah oleh Vandana Shiva selalunya. Satunya adalah climate change, peak oil and food insecurity. So kalau kita nak cakap, kita selalu dengar tentang krisis iklim, tapi bila krisis iklim ni sebenarnya jadi? Menurut Vandana Shiva dalam buku ni, sebenarnya krisis iklim dah terjadi saat pertama kali term tu disebutkan. Iaitu kita tak tahulah, mungkin 30 tahun lepas sebab Convention Paris berlaku pada tahun 1992. Tapi term climate change telah ada sebelum 1992. Jadi kalau kita kira-kira mungkin lebih daripada 30 tahun. Jadi bila Vandana Shiva menyatakan bahawa climate change bukan untuk hari esok, bukan untuk 5 tahun lagi, bukan untuk anak cucu kita, tapi kita telah hidup dengan climate change atau perubahan iklim sejak disebut lagi. Tapi selalu kan kita rasa macam climate change ni satu benda yang lama lagi. Sebab ramailah pemimpin dunia, industri dan sebagainya mengatakan bahawa climate change adalah apabila kita merasakan kepanasan dan sebagainya. Tapi Vandana Shiva menolak teori tersebut. Dia kata ketika kita dengar perkataan climate change, kita telah mula merasakan tentang climate change dan sebagainya. Dan macam yang saya katakan awal tadi, macam mana kalau dunia kehabisan energi ataupun kita kehabisan minyak? Saya rasa apa yang sedang berlaku ataupun krisis yang berlaku di antara Iran dan juga USA adalah satu bibit percubaan untuk kita tahu ataupun faham bagaimana kita akan menghadapi peak oil tersebut. Kalau kita dapat bayangkannya, satu hari tanpa minyak, macam-macam akan naik. Harga minyak, harga makanan, harga barang dan sebagainya. Dan bayangkan betapa kucar kacanya dunia bila minyak habis. Tapi Vandana Shiva bukan menjelaskan atau mengingatkan kita bahawa berhati-hatilah bila minyak habis dan sebagainya. Tapi Vandana Shiva mengajak kita tukar pemikiran kita, shift our mindset bahawa daripada kita fokus kepada minyak, kenapa kita tidak fokus kepada tanah-tanah kita? Sebab daripada tanah kita, daripada bagaimana kita menggunakan tanah-tanah di atas muka bumi ini, kita mendapatkan makanan kita. Perkataan ataupun term tentang peak oil ni telah disebutkan tahun 1950 dulu. Dan sebenarnya USA pun telah mengalami masalah ni. Minyak mereka dah habis. Daripada USA adalah satu pengeluar minyak dunia, tapi sekarang dia bergantung kepada negara lain kerana minyak mereka telah kehabisan ataupun berkurangan dengan sangat drastik. Jadi mereka dah ambil alternatif lain, tetapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana membangun ataupun mewujudkan satu environment yang lebih selamat, makanan yang lebih sihat ataupun tanah yang luas untuk orang ramai. Tapi mereka memikirkan bagaimana mahu mendapatkan minyak daripada negara-negara lain. Ini kebimbangan Vandana Shiva yang lama sekali. Jadi dalam buku ini juga Vandana Shiva memberikan satu kontradiksi. Bagaimana kebanyakan negara telah habis minyak ataupun kekurangan minyak sejak berpuluh tahun dulu. Tapi apa yang dibangunkan, industri-industri yang mula dibangunkan adalah industri kereta. Contohnya, Vandana Shiva adalah seorang environmentalist di India. Jadi banyak kes-kesnya yang disebutkan dalam buku ini adalah daripada kes-kes di India sendiri. Contohnya, ada satu company kereta. Mereka mengeluarkan kereta mini ataupun kereta nano dipanggil. Dan dikeluarkan dengan sangat murah. Dikeluarkan sangat banyak. Kononnya itu adalah satu solidariti kepada golongan berpendapatan rendah supaya mereka boleh menggunakan kereta dan sebagainya. Tapi bila wujudnya kereta-kereta murah tersebut, yang kita dapat nampak ataupun apa yang Vandana Shiva dapat nampak adalah highway mula dibuka dengan banyak. Jadi bila highway dibuka dengan banyak, petani dan juga kawasan-kawasan untuk penanaman makanan dan sebagainya telah digusur secara sedikit dan demi sedikit. Itu hal yang jelas. Di Malaysia pun kita nampak benda yang sama.
Tapi banyak hal yang kita tidak nampak adalah apabila industri kereta bangun, bahawa banyak lagi tempat kita harus sediakan untuk parking lot. Contohnya, ada satu kajian yang mengatakan parking lot lebih besar daripada tapak pangan kita ataupun tapak makanan untuk memastikan negara kita cukup makannya. So, saya boleh relate bagaimana Vandana Shiva sebenarnya memikirkan tentang kenapa semakin kita ada krisis minyak, kita lebih banyak mengeluarkan kereta. Jadi Vandana Shiva sendiri mengatakan makanan dihasilkan untuk manusia ataupun kereta. Kerana semua negara sedang berlumba-lumba untuk cari dan menjadi sumber utama kepada minyak. Tapi tak banyak negara yang berlumba-lumba untuk menjadi satu negara yang mengeluarkan makanan yang akan mengurangkan krisis makanan kita dan sebagainya. Krisis pangan dan sebagainya. Dalam dua buku Vandana Shiva, bukan sahaja Soil Not Oil, saya juga membacakan buku Vandana Shiva Kodrat Alam. Yang ini banyak menggariskan bagaimana petani-petani yang menghasilkan makanan kita sebenarnya bukan daripada industri, tapi petani-petani kecil, dan kebanyakan petani tersebut adalah petani wanita. Dan kita nampaklah keterkaitan bagaimana industri-industri kereta dan juga industri yang besar-besar ini boleh menolak pertanian dan sebagainya kerana di belakang petani-petani yang menghasilkan makanan untuk kita, rata-ratanya adalah perempuan. Jadi lebih senang digusur, lebih senang untuk menolak dan lebih senang untuk meletakkan satu status. Kononnya perempuan harus di dapur, perempuan harus di samping keluarga dan sebagainya. Tapi kita lupa bahawa bila petani-petani perempuan ini digusur, perempuan sendiri tidak dapat akses kepada makanan sihat untuk anak-anak mereka. Jadi mereka harus bergantung dengan pasar. Jadi apa yang mereka dapatkan selalunya lebih tinggi harganya, lebih jauh kawasan penanamannya dan sebagainya. Jadi ramai anak-anak ataupun ibu-ibu ini tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Dan ini polemik dan juga hal yang Vandana Shiva sering katakan. Dalam keadaan yang kacau bilau sekarang, negara kita dan banyak negara lain sedang mempatentkan benih. Dan akhirnya bila berlaku perpatentan benih tersebut, petani kita tidak boleh menyimpan benih-benih tersebut dan harus bergantung kepada pengeluar benih yang kononnya memberi patent kepada mereka. Jadi ini akan lebih memburukkan masalah pangan di Malaysia dan juga dunia. Dahlah sudah digusur tempatnya, ditukar dengan kawasan industri, parking lot dan sebagainya. Dan akhirnya susah untuk mendapatkan benih-benih yang selama ini boleh disimpan dan boleh ditukar sesama mereka. Itu lebih parahlah. Dan Vandana Shiva sangat-sangat keras mengatakan bahawa patent kepada benih ini harus ditolak walau bagaimana sekalipun. Dan saya kira bila kita fikir, minyak dah habis, apa benda semua, apa alternatif kita? Dan sebenarnya dalam beberapa tahun kebelakangan ni, ramai mula kata, kita ada clean energy, kita ada energi bersih dan sebagainya. Contoh solar. Contoh kita katakan, kita boleh gunakan EV, electric car dan sebagainya kan. Tapi bagi Vandana Shiva, itu bukan solusi yang tuntas. Dan ada juga mereka yang mengatakan nuklear adalah tenaga bersih. Tapi dalam buku ni, dia katakan kesan ataupun tenaga nuklear bukanlah tenaga yang bersih dan juga sustainable. Jadi dinyatakan dalam pembinaan kawasan nuklear sendiri akan berlaku banyak sangat kerosakan. Contohnya pengorekan uranium telah terjadi di India dan kawasan kampung-kampung tersebut telah dicemari dan lebih 30 ataupun 50% daripada penduduk yang duduk berhampiran kawasan nuklear telah mendapat kanser dan penyakit-penyakit lain. Jadi bagi Vandana Shiva, ataupun ketika kita bercerita ataupun kita menguar-uarkan tentang energi bersih, tenaga bersih dan sebagainya, kita lupa bahawa pengeluaran produksi kepada tenaga bersih itu sendiri telah menghancurkan orang ramai dan juga dunia. Kesimpulannya, kita dah kena mula berubah fikiran. Bukan minyak, tapi tanah. Dan juga bagaimana kita sustain makanan sihat kita. Bukan sekadar kita nak cakap komoditi, kita nak masukkan duit dalam negara dan sebagainya, tapi kita kena pastikan perut-perut rakyat kita tidak lapar dan ada benda yang boleh dimakan dan berkhasiat.